Saya pernah dalam pembangkang lama, pembangkang di peringkat federal lah, walaupun kerajaan di Selangor. Kemudian kita jadi menang, PH menang. Kali pertama tukar kerajaan 2018. Saya penyokong kerajaan lah. Kemudian kita jadi pembangkang balik. Kemudian saya jadi menteri, duduk dalam kabinet. Kita tengok kegairahan untuk reformasi ni, dia banyak bila kita berada di peringkat pembangkang. Bila kita di peringkat kerajaan, kita akan fikir macam-macam. Saya bagi contoh. Dia pandai sikit lah sekarang. Dia cakap ahli politik nak masuk sekolah kena dapat kebenaran kementerian atau PPD. Tapi kita faham lah ahli politik pun tak dibenarkan. Bila kita bincang, dia kata tak boleh. Belah sana nanti dia hasut dia pun dalam undi 18 dia kuat. Kan? Tapi pandangan saya, dulu kita komplain bila kita pembangkang. Saya pernah jadi Exco Pendidikan Selangor, tak boleh masuk sekolah. Bukankah lebih baik, maknanya kita bagi sesiapa masuk sebab dia wakil rakyat, dengan syarat kalau dia bercakap politik atau berbau agama, kaum dan sebagainya, kita dia dilarang lah. Kan? Ataupun ni. Tapi kalau selagi mana dia datang, saya pun pergi sekolah walaupun saya kerajaan, saya tak cakap politik. Saya akan cerita pasal kalau mungkin budak besar sikit nak mengundi tu, saya ceritalah undi 18, tapi saya tak kempen. Saya kata yang penting you keluar mengundi. Kan? Sebab ini hak dan sebagainya. Tetapi bagi saya okey lah. Tapi kalau saya kata undilah Nik Nazmi kan, Madani tak bagus ke bagus, itu dah jadi kempen politik lah. Tapi itu pun makna, tapi bila kita dalam kerajaan, kita selalu fikir peruntukan. Kan, itu pun satu isu lah. Nanti dapat peruntukan dia lagi kuat dah lah, kita tak menang kat Kelantan. Tapi sama je benda tu. Tapi orang tak nampak keikhlasan kita kan. Ini yang kita sebut tentang consistency. Sama juga macam bila balik pada PRN ataupun pilihan raya kecil kan. Bila mana kita mengkritik kerajaan sedia ada bila melanggar etika pilihan raya, walaupun tidak termaktub dalam akta, tapi kita juga melihat international standard, caretaker government dan sebagainya. Tiba-tiba ada benda nak buat kat kawasan lah. Betul. Bila kita diargue oleh penyokong kerajaan, kita argue balik. Tapi bila you dalam pembangkang, you marah benda ni. Apalah BN buat ni umum, buat jabatan lah semua kan. Macam tu bagi saya, kita perlu melihat naratif politik baru. Maksudnya siapa pun kerajaan, siapa pun pembangkang, sama-sama kita bawa satu yang lebih segar, yang bukan lagi bersifat dendam, bukan lagi bersifat siapa dapat advantage. Yang penting advantage-nya rakyat. Kalau tak, selama-lamanya tukar kerajaan mana pun, kita takkan dapat push reform ni. Sama je.